setengah orang dia tak tahu cara membuka keris. Dia pakai buka, dia tarik saja. Dia ada falsafah yang tersembunyi sebaliknya, adab istiadatnya. Jadi makanya kadang-kadang orang dia tarik begini je. Ini sebenarnya kaedah yang sebetulnya dia mesti tangan kita mesti pegang antara samping dengan batang sunai. Tujuan dia mesti begini. Jangan pegang begini. Sebab kadang-kadang kat sini reput. Jadi dia tercabut, boleh mencederakan kita. Terutama antik lah. Ya, terutama antik. Kena pegang begini. Jadi bila pegang begini, tarik, tolak kulit ibu macam ni. Dan falsafah dia tidak ditarik tapi terkeluar dengan sendiri. Sebab kita tolak sampai dia. Faham gitu. Memang kena tarik. Bila setengah dah tu, bila dah buka sampai habis, dah hampir habis, kena wajib lah. Syaratnya untuk dibukakan sehingga habis. Jadi kalau separuh gini okey lagi lah. Tapi kalau dah terbuka begitu, dan kita tarik begini. Dan keris ni, kalau keris lama, antik, berkarat semua, jangan sekali kita cium pada bilah keris. Sebab ada racun. Kadang karat tu sendiri kan, dia akan menyebabkan kita jadi dapat penyakit lah, keracunan. Jadi kalau paling terbaik, kalau keris orang lain jangan dicium lah. Tapi kalau keris kita sendiri, kita yang cuci, kita tahu bagaimana. Makanya nak cium pun bukanlah pada bilah keris, dan cium pada ibu jari. Segitu. Dia begini. Kan semua orang cium dia. Tapi tak apalah kalau dia tahu dia punya sendiri, tak apa. Tapi kalau orang lain ada racun itu sawan juga lah kan. Itu antara dia. Jadi kita nak kemas macam ni, bulu patah 3 lah. Dia punya bentuk lebih kurang. Jadi makanya ini sesuai untuk pertarungan. Dia ni. Jadi apabila kita pegang dengan kemas begini ya. Supaya di antara kedua-duanya bersatu dengan jasad kita, tangan dengan senjata. Sebab senjata dia pegang pedang. Dia pegang macam pedang. Bulu dia tak pasal. Jadi bila nak masukkan pula, sama kat dan begini, tarik dekat atas ni dia lanjutkan. Nak keluar tadi pun bukannya kita keluar tarik keris ataupun kita ni, dia punya ni. Sarung ni yang kita tarik ke atas. Itu dia, tapi setengah orang juga yang keluar keris. Itu kalau adab dan bila berdepan dengan sahabat, silaturahmi dengan apa semua boleh. Tapi kalau dengan musuh tak ada lah kita nak begitu. Kalau dengan musuh terus saja lah kan. Gitu. Jadi kalau dengan kaedah-kaedah yang lain, kalau kita nak pegang, ini yang antara kesesaan berkeris macam-macam jenis keris. Jadi ikut pada situasi yang kita minat pada keris tersebut. Tapi kadang-kadang orang tak tahu sebenarnya hulu begini boleh jadi senjata juga. Dia boleh jadi senjata. Seandainya contoh ni yang tajam. Kalau pegang tangan sendiri, katalah dia pegang tangan. So bila kita nak begini mungkin dia akan melawan balik. Jadi kita lawan balik dengan kaedah ni. Ni guna bulu tu lah. Guna bulu ni. Bila kita ni, kalau dia pegang spot ni, kita guna bulu ni. Walaupun teknologi ni boleh je. Situ. Tapi kalau kawan-kawan kita masih kita tekan yang dia balung ni tu kan. Itu yang akan menyebabkan senjata tu jadi tajam. Kadang-kadang kita tak berniat nak membunuh. Kita nak melepaskan saja. Jadi ikut pada situasi. Betul kan? Akan mencederakan dia. Mungkin kadang-kadang akan seperguruan bergaduh. Nak membunuh tak mungkin. Jadi kita just cederakan sahaja. Tapi kalau cederakan menggunakan keris, bahaya sebab dia boleh mengakibatkan macam-macam penyakit lagi. Sebab bila ni dia ada macam-macam kaedah racun dia tu kan. Begitu. Itu antara lah sedikit. Okey, terima kasih banyak. So hari ni kita dah habis shoot. Siapa nak tengok video penuh dokumentari nanti, make sure follow dan subscribe di Tiba Taylor. Tadi ada scene bersilat kita dengan tunjuk. Semua kita subscribe dulu. Jumpa dalam next video. Okay, bye. Bye.